Tuan Haji, saya nak tanya Tuan Haji. Tuan Haji lahir tahun bila? 1958. Okey, nak tanya Tuan Haji boleh cerita pasal dulu raya macam mana? Raya Sana dulu lah. Sana raya. Jadi pertama kalau nak raya ni, suspend dia kita nak tengok tarikh apa nama raya tu. Apa pengumuman raya tu. Jadi pengumuman raya sama ada raya malam ni atau raya lusa. Esok atau lusa kan. Jadi tak tahu. Jadi malam ni kelang kabut lah. Buat persediaan. Saya ingat mak saya kata nak rebus ketupat ke tak malam ni. Kan? Jadi kalau kata raya esok malam ni kena rebus lah. Jadi kalau kita last minute jadual lah nak rebus tu. Masa tu nak rebus ketupat macam-macam nak kena siap lah. Macam tadi Tuan Haji kata pengumuman raya ni umum mana tu? Melalui radio. Oh, radio tu. Radio. Cuma lepas maghrib kan. TV tu tak? TV pun ada tapi zaman saya ingat tu tiap-tiap rumah ada radio. Tapi kalau TV penyimpan mohon besar tu. nyimpan mohon besar lah. Dulu tengok anak bulan. Dia tak kira hisap. Tu dia kira anak bulan lah. Anak bulan tidak kelihatan, anak bulan kelihatan. Tu tak ada hisap. Dan ni dah dua-dua kan. Ruqyah dengan ni kan. Dulu bila main dia kata malam nak raya tu pakai rumun depan radio. depan dia dengar tu dengar. Sama ada anak bulan kelihatan atau tidak kelihatan. Kelihatan cara raya lah kan. Tak kelihatan tak apa. Lepas tu bila dah umum tu? Bila dah umum tu? Bila dah umum kelang kabut kelang kabut nak siap raya dah esok nak raya. Sebab selalunya orang lebih saya nampak lah orang lebih suka kalau tak jadi dia ada masa untuk buat persediaan. Mak-mak kita pun nak buat kuih lagi kan. Tapi kalau kata jadi raya esok jadi dia kelang kabut. Tapi kebanyakan dia dalam beberapa tahun sekali yang kita kata nampak anak bulan tu. Lalunya kita boleh agak lah. Boleh agak kata tak jadi esok. Tapi tiba-tiba tak tentu. Pasal raya terkejut kan dia tu? Dia terkejut tu dapat tengok nampak anak bulan kan. Esok raya. Oh, biasa jadi? Kelang kabut lah. Itu satu lah. Jadi bagaimana bila dah umur raya tu, Tuan Haji, mak Tuan Haji ke apa suruh buat apa? Saya dulu masa tu kira nak rebus ketupat kita tak tidur lah malam tu. Kira orang kata rebus ketupat. Tapi kita masa budak kita seronok nak main mercun dan raya. Main mercun dulu karang tepurung lah. Ada batang kayu tu kita buat tepurung banyak. Malam tu bakar orang raya. Jadi masa budak kan kira nak seronok lah malam raya tu. Tapi dia nak kena moyang buluh ni tu. Moyang buluh semua, moyang kabat, moyang buluh. Ada cara moyang kabat, moyang buluh. Kalau kira moyang buluh tu kira moyang moyang kabat tu kira macam kita kata moyang katak purung lah. Macam kuih raya? Kuih raya buat rumah ke beli? Kuih raya buat rumah. Kuih raya. Tapi saya ingat mak saya ni kira maaf cakap lah, mak kita kan saya anggap sebagai superwoman lah. Dia daripada mula puasa tu lagi dia buat kuih bakar. Lepas tu pula ambil kuih bakar buat kuih spit. Lepas kuih spit buat buah hulu. Lepas tu dia lah. Lepas tu buat dua-dua. Jadi kira boleh kata jadual dia tu nak sambut raya tu penuh dengan kuih tu. Buat sendiri dulu bukan ada jual. Yang kata dodoi tu. Dodoi pun. Dodoi kita kena kacau. Kalau dodoi tu kalau kata buat dodoi kita balik sekolah petang tu kira sampai dekat maghrib Ada 4 jam lah. 4 jam masa dekat nak lah tu yang teruk sebab nak kena kacau cepat. Dia rentung. Dia angin. Masa tu kira mak tu Haji seorang-seorang buat semua. Mak saya tu saya anggap sebagai superwoman lah zaman tu. Sebab lah semua kita beli kan. Dia buat semua. Untuk keluarga mana nak beli. Dulu ada bekas dah beli tahun 60-an 70-an. Dulu kuih apa dah buat? Dia buat kuih bakar. Bahulu. Kuih loyang. Dua-dua. Putu kacang. Kuih spit. Macam putu beras tak buat lah. Tapi hak tu pun pada lah buat sendiri semua. Kuih samprit. Samprit saya dah nak tekan tu. Tekan acuan tu yang tu sedang lah kan. Dulu bukan yang Tuan Haji cerita yang kata kuih sepit ke kuih apa semua ni kuih samprit semua dia pergi beli acuan kat mana Pulau Batas apa. Kira kalau Pulau Batas ni kita Malata. Terkenal Malata. Malata ni dia tukang apa pembuat acuan kuih yang semua acuan tu dia ekspor satu Malaysia. Malata. Jadi tukang Haji Mat Malata Wancik Malata. Wancik Malata ni Melayu. Wancik Malata ni pun asal kemahirannya daripada tukang besi. Kadang-kadang asal tukang besi lah. Keluarga-keluarga dia pada kemahiran tu bertukang buat acuan kuih. Dan acuan tu dia ekspor satu Malaysia ni sampai Sabah, Sarawak.
Jadi masa tu buat di Pulau Batas. lagi beli dulu. Jadi saya pun tak ingat lah, tapi memang kami duk keluar main Pulau Batas ni. Wancik Malata tu terkenal lah, bangunan Malata tu. Ada Lain Nur Indah, nak cucu dia. lah ni disambung oleh cucu dia tu dengan nama Nur Indah. Nur Indah. Jadi ke dulu raya lain macam Dulu lain nak sabut kono. Dia tak tahu lah kira suasana budak-budak kita lah ni pun seronok kan. Tapi kita rasa seronokan tu lain pasal macam tadi macam kita buat kuih. Kita terlibat dengan mak kita tu daripada sepanjang bulan puasa. Walaupun kata dia buat, tapi lagi nak pergi cari kayu api, sabut kan, nak pergi beli barang, nak kumpul sabut, nak kacau semua kita juga lah. Macam kan untuk tolong tumbuk tepung kan, jadi kita terlibat. Macam lah ni semua pergi beli kan. Jadi yang baju raya you beli lah. Baju raya, saya ingat baju raya kalau nak kira kebanyakan lah, orang tua saya selalu baju raya ni dia tu tempah kedai Cina Penanggal. Baju Melayu. Kedai Wepo ke apa. Tapi saya beli kedai Mata Mijai. Awal London Tailor. Saya pergi tempat London Tailor, satunya kedai Melayu di Mata Mijai kami. Lepas tu tempat shopping yang menarik sama ada pergi Georgetown Tanjung ataupun Sungai Petani. Tapi orang tua saya dia kerap pergi Sungai Petani. Tak tahu siapa dia punya favourite dia, kalau raya banyakkan dia pergi Sungai Petani dulu. Lepas tu baru dia pergi Tanjung, dia nak kena naik feri payah lambat. Belum kalau Tanjung kat Bina Road tahu kan? Bina Road lah. Chaurasta. Belah Batas tak ada kedai belah ni? Ada. Belah Batas ni beli songkok kan lah. Songkok. Songkok semua tu kan. Tapi biasanya kita orang sini ni kira pergi shopping di Tanjung lah. Ataupun Tajam sini korang banyakkan Tanjung. Bagan pun korang Tanjung tu nak alang pergi Tanjung tu ataupun belah sini orang tua saya dia suka pergi Sungai Petani. Kita mungkin ada barang-barang murah kot. Dulu kedai lama-lama. Kedai lama tang secebas Sungai Petani tu kan. Okey. Lepas tu Tanjung lah. Dulu kalau pergi shopping beli ping apa? Dulu kalau orang pergi dengan dia, orang tua ni dia bawa motor, naik motor, lebih jarang lagi sampai tu naik feri. Tinggal motor dia bahkan naik feri. Dia ada bawa orang tu sekali naik motor. Dua orang sekali. Motor pergi sampai tu kadang kami naik bas. Di bas nak pergi buka besar sana. Buka besar di Tanjung. Dia nama apa Haji Fazil tu. Haji Fazil lah. Haji Fazil dia asal orang apa ni apa nama? Negara. Orang tua saya dia asal orang Tampak Meraih lah. Naga. Dia ada cerita macam orang tua sikit ni, dia peminat sejarah lah. Dia boleh cerita sejarah dia ni. Dia kerja apa tu? Naga. Dia kerja kereta api. Kerja tapi Dia apa orang panggil Peter pemasang lah. Pit kan. Saya dulu Peter kerja apa? Peter lah. Saya ingat dia Peter ni. Tapi dia duduk kota PTM lah. Saya duduk. Dia pulang daripada Perai dia pulang. Dia patutnya duduk lah, tapi jadi orang tua saya dia tu kerja kereta api. Dia ada buat benar. Dia tua benar. Jadi balik pada Perai tu saat lagi kelang-kelang lepas yang apa terus pergi Benang pula. Saya ikut lah pergi Benang kalau masih Benang. Jadi dia tak duduk sana, lepas tu dia duduk di kota, tak duduk kota. Dia duduk kampung. Apa ni orang tua dia lahir tahun bila? Orang tua 1932. Syah. Dia meninggal pada umur 85 tahun. Tapi orang tua saya ni dia satu kelebihan Allah bagi dan amalan dia. Dia umur 80 tu dia boleh bawa motor ni 85. Umur 70. Dia naik motor Honda Cup daripada Penagar rumah sampai ke Melaka. Pada umur dia 70 tahun. Daripada Pulau Batas? Daripada kampung lah, dari Penagar lah Tabuk. Jadi naik motor seorang-seorang dia naik motor. Melaka rumah adik empat dia, adik mak dia. Motor apa Honda Cup? Honda Cup. Dah 50. Pada umur dia 70 tahun. Asyik. Dia pulang kerja di bahagian dalam dengan di sana tepi Perai dengan bahagian dalam. Fazil bin Haji Hashim. Semoga Allah Ta'ala merahmati kepada apa ni Allah Yarham Fazil bin Arifin. Fazil bin Haji Hashim. Bin Haji Hashim. Dia kenal orang yang duduk dayung sampan Pak Bakak Bagani, kata pernah jumpa dia. Lepas tu Pak Bakak Bagani kan, dia kata kenal dia kata. Waktu haji dia kata dulu. Kita duduk naik. Sebab ni pau sampan di ujung batu kan. Saya pernah ikut kan. Secara bisnes, secara orang tua kali lah. Ya, cerita raya apa semua. Cerita raya semua. Tapi raya tahun dulu, masa zaman dulu dengan lah beza lah. Lah beza lah.
kita persediaan raya tu daripada mula bulan puasa tu kena atok lah. Hari pun nak dibeli kasut ukok. Dulu tak pergi semua nak beli kasut ukok tali. Kan. Dulu kan tali rapiah tak ada lagi no. Jarang tali rapiah. Tali kami tali guni tu. Ukok panjang tu kan. Habis sana itu. Yang tu menarik yang syok satu lagi orang tua ni dia bila pergi beli barang raya ni. Dia tawak sampai di kalau pergi Chorasta dia tawak sampai Cina marah. Minta harga gila-gila murah kan. Satu dia buat lah. Dia dapat panggil mai. Pakai dia. Orang tua kita orang susah. Dia kira belanja dia kena betul-betul kan. Mana kata dia target kata barang ni dia nak beli RM10 kan. Dia pun tak RM25 kan. Dia buat RM12. Dia buat awal dia buat RM10 kan. RM10. Oh gila lah. You apa gila ini barang mula benar boleh jaga tu. Tak apalah. Dia nak pergi lah macam main RM12. Tak apalah dia main RM15. Dia kata dia penat sikit RM12. Nah kita dapat kat dia. Dia dah RM25 turun RM12. Tapi kita tengok dia macam nak gaduh. Kita kata macam nak gaduh dulu. Dia bercakap macam nak gaduh. Masa dulu masa raya pertama apa pergi mana lu? Raya pertama kita pergi masjid main raya kubur. Lepas tu ratib kubur. Ratib kubur kan ratib kubur. Tapi pagi-pagi raya daripada dulu lah. Tapi pagi raya amalan kita dulu. Pagi-pagi saya kena kayu basikal bawa kuih di rumah tok guru Quran. Tok guru mengaji Quran. Sebelum sembahyang. Sebelum pergi. Okey. Berebut masa tu. Semua berebut pergi tempat tok guru Quran kan. Bawa kuih dia pergi salam semua. Tu pertama guru Quran kita. Lepas tu balik baru kita nak pergi siap untuk pergi sembahyang raya. Okay, pagi-pagi tu kalau awal raya tu hajikan raya dengan apa guru Quran tu. Tapi untuk guru Quran Buat apa? Bawa tu bos bekas siang tu bekas. Pada tak pawai kita buat baru kita pawai buat kuih apa semua kan. Tu Quran nama apa? Kami panggil apa nama dia Pak Bakar. Habis panggil Pak Su ke apa? Jangan lupa dah. Tapi macam tu guru Quran dulu dia betul kan ada yang kes yang bukan kes maksud tadi Sungai Yok kan. Yang dia berjumpa mayat tu dia mati tahun 51 kan. Korek. Mayat duk elok lagi. Saya cek balik rupanya dia tu guru Quran. Dia tak pergi mengaji agama mana pun. Tapi dia duk mengajar budak-budak tu. Seolah-olah macam dia hafiz Quran. Satu lagi. Dia tak sebut. Yang unik tu bila kita pergi 3 orang baca depan dia kan. Dia tengok terbalik bukan kena kelih kan. Dia boleh teguk macam kan. Lepas tu tiga tu dia tahu hak mana salah. Dia Quran lah tu terbalik. Dia ni baca surah lain ni surah lain kan. Dia boleh teguk. Dia teguk ni tak dia dengar tu teguk ni pula kan. Hebat tu. Dan untuk guru Quran saya ni, Bakar ni, dia kerja dia kait nyok kan. Kadang-kadang bila kami pergi tu dia bawa balik kait nyok kan. Dia ikutkan geng kait nyok ni dalam panjang tu. Dia balik mandi semua ni. Dia mengajar pula. Kita tengok letih. Dia jadi macam seolah-olah macam dia tu al-hafiz macam hafal Quran tu. Hebat. Walaupun dia tak secara rasmi bukan kita bayar semua setahun sekali. Kalau kita nak bagi zakat. Lepas tu dia minta tolong katalah benda kan. Kita pergi merumput kan. Kita ni tak dia mengaji Quran. Tapi tolong abang saya baru tengok panggil Wah. Bila Wah ni nak siap apa ni benang ni. Kono tu tak mengaji. Pipi apa nama benang cabut rumput semua dah kan. Ketiga cabut rumput keempat apa. Lepas tu dia balik kami semua mandi bal lah, terjun bal lah. Pasal dia dah tak ni. Ataupun lepas tu masa ambil padi nak mengubai padi kan banyak. Tu nak mengubai cepat kan lepas jemuk tu nak mengubai cepat masuk lagu ni mak tolong lah. Biar dia tak idea. Ini ada tak idea mengaji. Mengubai padi cok. Jadi lepas pergi hantar kuih kat rumah tu lepas tu baru main raya di rumah. Lepas tu baru di rumah. Di rumah lepas tu baru kita start. Kalau budak-budak lagi kat rumah kita pergi atok rumah lah. Lepas semayang tu atok rumah rumah satu kampung jalan lah petik dia raya. Kan? Beli apa banyak warna tu? Zaman dulu kan paling banyak dapat dia kira RM12, RM15 tu hebat lah. Kusin satu kampung lah dapat RM15 lah. RM2 lah. Orang kaya RM2. Kupang ada RM5. Kalau raya haji tak ada lah. Naik makan kuih. Kita dengar atas makan kuih cuma bukan lihat. Jadi raya ni tahun bila ni? Tahun yang cerita ni? Ini 66 sampai 70. 66
66 sampai 70. 1966 sampai 70. Masa tu saya darjah 2 sampai darjah 6 lah. Bila main menengah ni dia dah malu sikit lah. Di kampung tu dia kaya juga, semua dia balik kan. Tapi di rumah buat makan dia cikgu bagi RM1, oh besar RM1 kira masa tu. Selamat ya ucapan. Jadi akhir sekali saya mengambil kesempatan ini dari SP Channel Betul punya Bekal Ranjau mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir batin kepada semua peminat-peminat SP Channel dan umat Islam di mana saja berada. Kan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.